Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Nur bin Abu Kasim daripada OUM bahagian Petaling Jaya. Di sini saya untuk kursus MBMH 4143 Teaching for Healthcare Personnel. Tajuk yang saya akan present ini sensory system, iaitu bahagian telinga. Okey, learning outcome. Pada penghujung sesi ini kita akan dapat belajar bahagian-bahagian telinga, iaitu external, middle dan inner ear. Okey, selain itu kita dapat terangkan fungsi setiap komponen dalam telinga. Okey, sensory system telinga. Telinga adalah organ yang mana dapat mendengar dan menganalisis bunyi. Dan telinga ini terdapat ada dua belah kepala kita, satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Berfungsi selain pada mendengar, ia juga berfungsi sebagai untuk balance bahagian badan kita. Okey, selain itu telinga dibahagi pada 3 region yang utama, iaitu external ear, middle ear dan inner ear. Okey, external ear kita ada 2, iaitu auricle atau dikenali oleh sebagai cuping telinga atau ear pinna, dan kita ada bahagian external auditory canal bahagian sini, di mana di bahagian tengah pula kita ada eardrum di sini, tympanic membrane dan ossicle. Ossicle kita ada bahagi pada 3, iaitu malleus, incus dan stapes. Kita ulang sekali lagi, malleus, incus dan stapes. Di bahagian dalam pula kita terdapat cochlea, vestibular dan semicircular canal di sini. Di sini. Okey, kita ulang sekali lagi pada bahagian anatomi dan bahagian telinga lah. Kita ada bahagian auricle, iaitu ear pinna. Lepas tu kita ada external auditory canal. Kita ada tympanic membrane, iaitu dikenali sebagai eardrum, dan auditory ossicle, terkenal daripada 3 bahagian tulang. Apa ya? Malleus, incus, stapes. Okey, bagus. Dan kita terus juga ada bahagian cochlea, vestibular cochlear nerve dan semicircular canal vestibular di sini. Okey. Yang ini struktur yang sepenuhnya, struktur yang penuh. Dan di sini adalah outer ear, middle ear dan inner ear. Dia terbagi pada 3 ikut pada color dia. Okey, kita bermula bahagian luar telinga, external ear. External ear terdiri daripada 2 bahagian, iaitu auricle dan external auditory canal. Okey, auricle, ia berfungsi untuk collect semua sound wave yang lalu bahagian telinga kita. Okey, dia akan kumpul dan dia akan transfer ke bahagian eardrum melalui external auditory canal, di mana di situ auditory canal juga mempunyai hair dan ceruminous gland, yang mana mengeluarkan cerumen atau dikenali sebagai earwax. Okey, earwax adalah fungsi penting sebagai pelindung untuk bahagian tengah dan dalam telinga. Dia menghentikan debu, habuk, kapas ke apa untuk terus ke bahagian eardrum. Okey. Di sini kita boleh nampak gambar raja sekali lagi yang dibahagikan untuk bahagian luar telinga saja. Ini auricle, cuping telinga, dan external audiometers dekat bahagian sini saja. Dan di sini adalah tympanic membrane, iaitu eardrum. Tapi eardrum adalah bahagian middle ears.
Okey, kita terus ke middle ears. Middle ears kita ada dua juga, iaitu eardrum atau tympanic membrane dan auditory ossicle yang terdiri daripada 3 tulang kecil, iaitu malleus, incus dan stapes. Tympanic membrane adalah satu bahagian yang nipis dan partition untuk bahagian external dan middle ear. Fungsi utama tympanic membrane atau eardrum adalah untuk collect semua wave ke bahagian eardrum. Okey, dekat bahagian yang kedua kita ada auditory ossicle. Auditory ossicle iaitu ada 3 bahagian, iaitu malleus, incus dan stapes. Bila eardrum collect semua sound tu dan ditransfer ke bahagian ossicle. Ossicle akan terima tu dan bergerakkan sound vibration from the eardrum to cochlea. Itu fungsi utama dia, ialah ambil daripada eardrum, transfer ke bahagian cochlea. Di situ berlakunya getaran untuk tukarkan daripada sound waves ke electrical signal untuk sampai ke cochlea. Di cochlea dia akan fungsi lain untuk transfer ke bahagian otak. Okey, bahagian dalam telinga kita ada 3, iaitu cochlea, vestibular dan semicircular canal. Cochlea yang kita nampak seperti bahagian siput, dia berfungsi sini. Dia mengubah getaran daripada bahagian tengah telinga ke impas yang boleh kita transfer ke bahagian otak sebagai sound. Semicircular canal pula membantu untuk mengawal balance dan stability by sensing rotation and orientation of the head in 3-dimensional space. Maksudnya bila kita buat pergerakan yang mengejut, dia berfungsi untuk balancekan badan kita. Vestibule to maintain equilibrium and balance of the body. Sama saja benda tu. Okey, yang ni kita boleh tengok dekat kita punya gambar ajar ni. Ini adalah ossicle, ni vestibule dan anterior semicircular canal. Okey, kita dah sampai hampir di hujung. Kita akan recap balik. Kita ada 3 bahagian komponen ear. Apa 3 bahagian komponen ear tu? External ear, middle ear, inner ear. Okey. Apa fungsi bahagian outer ears? Outer ear dia mengumpul sound. Mengumpul sound dan transfer ke bahagian ke middle ears. Di middle ears pula kita dia akan menjadi vibration untuk hantar ke cochlea. Okey. Di bahagian inner ear pula, inner vibration tu akan bertukar kepada elektrik untuk dia hantar ke bahagian brain. Untuk interpret sound tu. Dan dekat bahagian inner ear ni juga kita ada fungsi untuk membalancekan badan kita. Okey, kita ada 3 soalan. Soalan pertama, which of the following is a part of the external ear and help collect sound waves? Diana? Auricle. Betul. Soalan nombor 2, what is the main function of the cochlea in the inner ears? Farihan? B, converting vibration into nerve impulse. Betul, bagus. Soalan terakhir, which part of the ears is responsible for maintaining balance and detecting head rotation? Siapa nak jawab? Semicircular canal. Semicircular canal, betul. Okey, kita dah sampai hujung. Terima kasih. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Semua jelas. Okey, terima kasih.